Hello semua, selamat pagi. Walaupun aku dah balik ke rumah aku tapi tetap kosong kat sini. Ya, semua masih lagi tengah beraya kan. So tak apalah, let's go. Macam yang korang baca tajuk hari ni, aku nak beli kereta baru lagi guys. Walaupun Merc ni aku baru je beli, tapi jangan risau. Ni aku takkan jual Merc ni. Ni aku bawa wrap ni, bawa ambil tadi. Lepas tu tahu nak beli kereta baru. So jom kita pergi ke dealer shop. So kita panas enjin lo. Mari. Ya, start lo. Okay, nice. Dia ada panas enjin lo. Lepas tu baru kita luncur ke dealer shop. Alright, let's go. Kita bergerak ke dealer shop. Oh, elok tadi. Okay, let's go. Alright, sikit lagi kita nak sampai dekat dealer shop. Oh. Itu dia. Slow masuk simpan elok. Okay, nice. Mantap. Alright, nice. Oh, kita parkir sini lah, ramai lah. Oh, diorang pun nak beli kereta juga raya. Oh, parkir sini lah. Sini tak ada orang. Okay, first parkir elok. Okay, nice. Mati anjing. Alright, sekejap. Kita kunci dulu kereta, kalau takut ada orang curi. Okay dah. Ni siapa pula ni? Biarlah. Fokus target kita, beli kereta baru. Jom kita tengok dulu kereta apa dia. Korang rasa aku nak beli kereta apa? Sebab aku memang dah ada dah pilihan sendiri. Sebab member aku Farid, dia dah beli kereta dia. So aku agak teracun sikit dengan dia sebab aku tak pernah ada kereta JDM. So kereta ni pun dia baru keluar. Aku nak ambil lah kereta ni. Let's go. Evo 8 GSR. Oh, horsepower dia 200 lebih Tak apa lah. Let's go. Kita beli. Kita tunggu dulu proses tukar nama. Lepas tu kita boleh tengok kereta tu. Alright guys, bad news. Kereta yang aku nak beli tadi tu dia tak ada stok. So jangan risau, aku dah beli satu kereta yang lain. Tapi itulah, aku ada record tadi part aku modified. Tapi aku takut ada isu copyright, jadi aku tak tunjuk lah. Punya lama aku modified, hari pun dah malam nampak. Kereta Merc aku dah hilang dah. Sebab aku dah suruh diorang towing, hantar balik ke rumah. So let's go. Kita tengok kereta yang aku dah siap beli dan siap modified. Ada dekat belakang kan tadi, aku tinggal sekejap. Let's go, kita pergi ambil. Nah, itu dia. Ini dah kereta yang aku baru beli, yang dah siap modified. Nampak ganas nombor plate Sky 01. Ada sebab kenapa aku beli kereta ni. Nak tahu kenapa? Jom kita review. Tapi bukan dekat sini lah, kita review dekat satu tempat tu. Let's go, kita pergi review. Alright guys, so inilah dia tempat yang aku rasa paling sesuai untuk kita nak review kereta ni. So aku pun tak reti sebenarnya nak buat review ni. Tapi kita review ala kadar je lah daripada luaran dia. Ini colour hijau emerald tak silap aku, evergreen. Aku ambil colour ni sebab aku tak suka warna yang terlalu cerah. Dia nampak warna tu hidup tapi tak terlalu cerah tapi still nice. Dan rim aku pakai rim apa ni
Tapi yang penting dia Honda lah. Aku tak reti sangat bak-bak ni. Dan body kit RS CV RS memang nice lah cakap. Memang keng lah. Alright, berbalik daripada soalan tadi kan, kenapa aku beli kereta ni, sebab dia ada satu special daripada headlamp dia. So kalau kita tengok daripada ni, lampu ni off, kalau kita on dia ada RGB light. Jadi nampak tak dia punya lawa tu. Tak payah beli Evo tadi pun tak apa. So itu je lah yang aku boleh review naik kereta ni. Macam horsepower dia pula aku dapat tahu 200. Ni lepas aku dah update stage 3, maybe 2 lebih lah. Semua stage 3, ECU stage 3, engine stage 3. Memang lawa lah bagi aku kereta ni. So kalau tanya aku, memang tak menyesal lah beli. Memang lawa gila. So let's go, kita try pergi ronda malam-malam pula. Kita tengok lagi lawa ke tak lawa. Let's go. Oh, depan lalu. Jangan risau minyak tadi aku diisi full tank. Pakai minyak hijau main gila. Ni kat mana ni? Oh tak. Okay. Alright, let's go. Nampak lagi lawak lagi hidup lah. Dia punya warna RGB dia, warna hijau. Alright, kita dah sampai di rumah kita. Sudah, selamat datang ke Kampung Bukit Tualang. Macam biasa aku minat pakai reverse. Ni siapa pula kereta Megah ni. Biasa kita pakai reverse. Kereta aku tak sampai lagi. Kereta Merc tu. Tak apalah, biarlah. Kita pakai sini, depan tu kita pakai Merc. Op. Okay, nice. Duduk lah kau lagi tak aku tu. Rumah. Tak apalah, walaupun rumah kita sederhana, janji kereta kita nampak mewah. Sorry. Keluar. Dia dah ke mana? Lu jangan bawa lagi kereta gua, brother. Gua bawa angkat tu kereta tu. Brother, apa Roger? Tak apalah, biarlah dia test drive kereta tu. Nanti papa lu pulang balik brother. Gua tahu rosak ke pecah, warna muka lu Ni kita siapa pula ni? Lu kok hilang? Oh hilang. Okeylah, aku rasa dah tak ada apa dah kot.